Saya berapa tuan? Terima kasih tuan. Baik. Aku dengar cerita kau ni budak banyak sangat mahal. Rahsia tuan. Kau tahu apa salah dia? Rahsia tuan. Berapa nak kat rumah tu kau tak? Betul tuan? Betul. Sini aku nak kau detailkan budak-budak orang tu. Kalau salah-salah tu kau taji lah. Boleh tuan? Kau tak tahu nak jadi apa. Boleh tuan? Okey kan? Terima kasih tuan. Hello Jen. Ada mana je? Kau datang sini sekarang? Kau tahu tak budak-budak kau ada masalah ni? 5 minit kau dah sampai pondok. Aku tak tahu macam mana. Faham? Saja dah corporate. Kenapa kan? Kau tahu apa masalah kau? Tahu kan? Kau tak tentukan budak-budak kau. Tuan. Dia orang, aku dengar daripada OC dia orang merokok, faham tak? Tuan. Apa yang kau boleh buat kat dia? Saya pastikan mereka ini tuan. Aku nak malam ni dia orang FSMO. Ya tuan. Pusat, faham? Ya tuan. Kau taji dia orang tu, faham? Ya tuan. Carry on. Ya tuan. Panggil. Okey dek. Aku berapa kali dah cakap, jangan mokok, jangan mokok, jangan mokok. Aku ni dah penat tak ada dengan pegawai, tahu tak? Tahu. Nak kucing. Betul? Kopel. Kenapa? Kopel, bolehlah Kopel, tolonglah Kopel. Bagi kami lepas Kopel. Sakit dah ni Kopel. Bolehlah Kopel. Kenapa? Kenapa pergi apa? Ha? Kopel. Kopel nak duit tepi tak Kopel? Di tepi. Duit tepi. Bala Kopel. Saya ada kat rumah. Saya ada 10k Kopel. Kopel nak Kopel? 10k. 10k Kopel memang kenyang Kopel. 1 bulan memang kenyang Kopel. Boleh lah Kopel. Boleh lah. Boleh, boleh. Okay. Boleh Kopel? Boleh. Terima kasih Kopel. Okay Kopel. Ya. Je. Ada apa je? Duduk je. Baik. Ya. Ada tadi kedai tadi ada apa duit kan? Banyak lah. 5,000 kan? Banyak lah. Tu kau ambil Duit kan? Cuba saya boleh bagi kita 5,000 tu kan? Kalau tapi lepaskan mereka saya sanggup kan? Ush. Aku setuju lah kalau duit ni. Aku pun nak pakai duit ni. Kau okey? Saya okey kan? Ni cik kau tahu? Tak tahu kan? Kedua je tahu kan? Oh, tak apa lah. Nanti aku ejah dengan OC korang. Korang relax je. Nanti transfer duit aku faham? Baik kan? Masih kan? Apa? Pergi dulu kan? Noran untuk masuk pejabat tuan. Silakan. Ada boleh. Saya dari sini nampak ni. Kau sini kau sini. Tuan, dari saya nampak kita saja tuan. Dulu bincang pasal kerja nama gede tu. Saya shock ni rasa kan. Bincang. Betul kan? Saya Oh, ada kamu bukti. di- Saya ada bukti tu. Ini bukti tu. Saya shock kan. Kapten dengan sarjan tu. Dia ni nak ambil rasa pada kadet tu. Sana ni tuan. Dah lepak dua ni. Betul kan? Dari Sini sini. sini syarat ni rasa kan. Sana ni. Okay, kau bagi dia, kau bagi dia, kau bagi dia. Terima kasih tuan. Terima kasih. Jom. Hello Kapten. Kapten, ni ada meja dia ni nak jumpa kat pejabat ni, Kapten. You suruh lapor segera Kapten. Baik Kapten. Saya Kapten. Sarjan pula. Hello Jen. Jen, ni meja nak jumpa kat pejabat je.
Dia suruh lapor segera ke Jen? Okey. Baik Jen. Si Jen. Tuan untuk masuk tuan. Ya. Oh ni gaji kau tak cukup ke? Eh? Gaji kau tak cukup ke? Tapi yang tuan masukkan ni kan? Kau tahu pasal apa? Kasih kan? Ni kan. Putih dah. Lebih. Tuan, kita bincang lah tadi pasal dia orang yang taji tu. Ya macam tadi. Kan? Kenapa aku dengar macam ada ribu-ribu ribai ni? Kan? Tak ada dah. Kau ni tak boleh jadi. Kau tahu tak? Rasuah tu salah. Apa tu? Kau tahu tak? Atas 1972 dah kata tentera. Rasuah tidak dibenarkan. Kau tahu tak? Apa tu? Kan? Kau dua. Yang kau balak. Angkut balak. Tuan. Go sekarang. Go. Apa nak pergi tu? Ni aje. Kau Saya pergi ni ke kan. mana? Saya kira kan. Ya, siapa tuan kau? Aku kan? Mau kan? Kau dah lah suruh aku rasuah. Kau suruh aku rasuah, so kau nak ambil balak aku pula. Mau kan? Kau ni dah. Kecil kau ni bang. Mau kan? Pasti jangan ambil rasuah bang. Faham kan? Sial nak bini kita. Kali haram. Mau kan?